EduGen Show. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game pada kali ini kita akan main game yang bertemakan Hari Raya. Korang tak sabar ke nak main? Tak sabar. Kalau tak sabar, jom. Soalan yang pertama. Apakah hukum menyambut Hari Raya Aidilfitri? Haram. Hukum ialah wajib bagi orang Islam. Betul. Rebut sayang rebut. Apakah hukum berpuasa pada 1 Syawal? Sini. Hukum berpuasa pada 1 Syawal adalah haram. Betul. Soalan yang ketiga. Apakah hukum menunaikan solat sunat Aidilfitri? Sunat akad. Soalan yang keempat. Apakah hukum membayar zakat fitrah sebelum solat raya? Wajib. Betul. Soalan yang seterusnya. Apakah sunat yang dilakukan sebelum solat Aidilfitri? Makan. Betul. Bilakah bermulanya lafaz takbir raya disebut? Malam sebelum raya, iaitu selepas Isyak. Ya. Alhamdulillah. Seterusnya, apakah hukum bermaaf-maafan sesama Muslim pada hari raya? Sunat. Betul. Sunat. Seterusnya, apakah hukum menziarahi keluarga dan jiran pada hari raya? Sunat. Betul. Seterusnya, apakah nama solat khas yang dilakukan pada pagi raya? Solat sunat Aidilfitri. Betul. Soalan terakhir, apakah tujuan utama sambutan Hari Raya Aidilfitri? Apa tadi soalan dia? Syukur ke atas apa yang dia tempuhi selama 30 hari. Betul. Perjalanan Jauh tak kurasa hari ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Okay, Alhamdulillah itu sahaja game kita pada kali ini. Kalau korang nak game yang lagi seronok, korang boleh stay tune untuk episod yang seterusnya. Selakan kepintaran, luaskan pengetahuan.